Okay guys, Assalamualaikum. Untuk topik hari ni, kita akan borak dan discuss pasal market structure, trend, range, breakout, untuk korang lebih faham dan mengenali pastilah trend apa yang ada, macam mana korang nak masuk, and so on lah. Okay, so let's just go to a simple little bit of some education. Saya akan pakai chart je lah, senang Alright, tak payah masukkan nota. So dalam market kita ada 3 benda. This is very simple untuk pengetahuan korang semua. So 3 benda yang 3 jenis. Saya besarkan sikit. Okay, so it's 3 jenis, tak susah pun. So kita ada satu, saya lukis terus Kita ada uptrend. Ini satu benda yang sangat mudah. This is uptrend. This is sideways. Okay, sideways ni bentuk dia macam ni. Yang ni adalah downtrend. So downtrend ni lebih kurang macam ni, tak susah pun. So 3 benda ni adalah 3 jenis yang korang nak kena pasti. Okay, tetapi dalam setiap satu trend, kita nak tahu dekat mana nak buy. Contoh, kalau uptrend kita cari buy, kalau sideways kita makan atas bawah, kalau downtrend kita makan sell. So saya akan tunjuk dekat korang step by step macam mana korang nak kena kenal pasti. Okay, so untuk lebih pengetahuan korang, untuk yang lebih mudah, kita akan sentiasa cari dekat time frame yang tinggi. Tetapi macam sekarang, okay, kebanyakan ni korang cuba korang tengok, dia banyak spike tau, banyak spike atas bawah. Dia banyak makan, nak cari banyak stop loss hunting tau. Nampak tak? Open banyak kali, dia open ni sebab news juga gila. Okay, tak apa. So kita akan kenal pasti trend. Okay, so saya akan lukiskan untuk korang supaya korang nampak. Yang pertama kita akan cakap pasal uptrend dulu So bila korang tengok kat sini, kita dah nampak satu pergerakan uptrend. Okay, ni dia. So uptrend bentuk dia macam ni. Dan kalau cara saya nak kenal pasti uptrend tu, korang boleh nampak dengan jelas Okay, dia punya pergerakan tu menaik je macam menaik sentiasa menaik. Okay, tetapi akan ada satu masa dia akan bagi tahu, okay guys, aku dah cukup dah naik, aku nak turun. Okay, time itulah kita akan cari penurunan breakout dia. So dalam uptrend ni, kita boleh buat lagi satu trend macam ni. So dia punya trend tu macam ni, breakout. So dekat situ korang boleh nampak lah. Faham tak? So dalam, tak semestinya korang dah tanda yang besar ni korang tak dipakai untuk cari lagi time trend lain. Untuk cari trend korang boleh. So cuma sekarang ni persoalan dekat mana dan macam mana kita nak tahu kita boleh masuk buy. Kalau pergerakan untuk uptrend ataupun buy trend, uptrend ataupun sell, downtrend, kita kena tengok dekat mana dia pecah. Pak, pecah. Pak, pecah. Pak, pecah. Kita nak kena tahu dekat mana dia pecah. So dia macam sekarang dekat sini. Cuba kena pasti uptrend, pak, pecah. Up, pecah. Pasal tak dia punya pecahan tu dekat mana? So bila kita dah tahu dah pergerakan dia memecah kepada atas, kita dah tentu akan sentiasa cari peluang-peluang untuk nak buy. Pak. Okay, so kalau korang tengok kat sini pun sama, pecah. Nampak candle tutup, candle sini tutup luar daripada resistance kat sini. So dekat situ kita dah tahu pecahan dia. Faham Okay, so tu satu benda yang korang kena pasti. Ini pasal trend. Kemudian kita akan cari sell. Sell ni pun agak mudah. Saya rasa untuk korang semua yang beginners ataupun yang mana-mana yang newbies, korang tahu downtrend, uptrend ni semua macam mana. Okay, so untuk downtrend pula, itu very simple, very basic. Kita boleh kena pasti trend dia nak ke mana. Okay, korang dah boleh nampak trend dia menuju ke bawah. So untuk korang tajamkan mata korang, dan untuk korang kena pasti sama ada korang boleh sell ataupun tidak, korang boleh sentiasa masuk yang pertama, line chart. Nak tengok mana satu trend ataupun mana breakout yang lebih jelas. Okay, line chart ni memudahkan korang sangat-sangat. Yang kedua adalah masuk kepada breakout ataupun candle. Korang kena lihat dekat mana dia buat pecahan tu. Okay, so kita
Sekejap, bagi saya padam dulu. Okay, so contoh, kita akan masuk kepada line chart. Kita akan kenal pasti dekat mana trend yang buat breakout tu. So first, korang dah nampak dah kita punya trend menuju ke bawah. Kemudian kita akan tandakan. Yang pertama sekali, nampak tak support-support dekat sini? Okay, support ni apabila telah dipecah, korang boleh gunakan sini sebagai panduan korang. Faham tak? Panduan. Okay, seterusnya, bila harga pecah lagi ke bawah, korang dah boleh detect dah kenapa harga duk sibuk pecah ke bawah. Dia sampai macam mana pun dia pecah balik ke bawah. Okay, itu lagi satu detikan dia. Okay, kemudian nampak tak dia buat lagi satu support. Okay, kita nak tunggu dia pecah. Faham tak? Nah, kita nak tunggu dia pecah. Pam. Okay, so dekat sinilah peluang-peluang yang kita boleh cari. Sell. Mana lagi? Kalau harga ni sampai kat sini, kita boleh cari kat sini, sell. Tetapi kalau cuba korang tengok betul-betul sini, pasal tak sini? Pasal tak kita ada apa ni? Ni pun support ni. Faham? Ni pun jadi tempat panduan dia. So ngam-ngam dia sampai reject, sampai untuk kali ketiga reject, boom, jenam. So saya nak korang faham konsep dia macam mana untuk downtrend ni. Okay, alright. Trend very simple. Ni sekarang kita nak cakap pasal sideways pula. Maintain je dalam line chart, tajamkan mata dalam line chart. Okay, so pada permulaan dia korang akan nampak macam ni dulu, betul tak? Masya Allah. Okay, korang akan nampak macam ni dulu, betul? Ini permulaan dia. So satu demi satu korang akan nampak keseluruhan dia. Okay, so apabila market tengah sideways, okay, ni resistance. Tandakan resistance yang korang nampak dengan jelas. Okay, ni resistance yang korang nampak, ni support yang korang nampak kat bawah. Korang nak kenal pasti berdekat mana betul-betul, di mana yang korang nak kena cari peluang nak buy dengan juga sell. Bila market tengah sideways, time ni dah korang tak payah nak jadi hero. Kita cubalah makan resistance dekat atas untuk sell, support dekat bawah adalah untuk buy. Itu je formula dia. Okay, lagi-lagi kalau sideways ni paling simple lah. Atas kita akan cuba beduk untuk sell, bawah kita akan cuba beduk untuk nak buy. Okay, di tengah-tengah ni kita jangan masuk. Tunggu dia sampai atas, tunggu dia sampai bawah, faham Okay, so itu tentang sideways. Very simple, tak susah pun. Korang je nak kena tajamkan mata, korang je nak kena usahakan sikit. Okay, so ingat, yang paling pertama sekali korang masuk line chart. Yang kedua, korang masuk kepada line chart. Lepas line chart, korang masuk kepada korang akan buat tanda dulu. Tanda dulu korang punya SNR, ataupun korang nak tandakan korang punya trend line. Okay, nak gunakan trend line, tandakan, tak ada masalah, gunakan. Kemudian kita akan menunggu sama ada kita boleh sell tinggi ataupun kita buy rendah. Okay, and last but not least, yang keempat, kita akan masuk untuk breakout. So korang ada dua format. Sama ada korang nak sell waktu harga tengah tinggi, buy waktu harga tengah rendah, ataupun kita akan tunggu waktu dia lepas dia dah buat breakout tu, baru dia datang balik, kita cari sell, boom. Kalau tak ada confirmation, jangan korang hold lah position. Maksud saya macam tu. Okay, so itu sahaja pasal kita punya market trends. Terima kasih.